Halo, bos. Kalau mau mancing dekat parkir RM1 sikit jalan ni. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said she can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. The sun in the distance looked like a burning coin. Saw the sun in the distance looked like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust roll the joint. Tell my woman I'm gone, and I ain't coming back. Nak bayar RM1 ya? Tak pergi balik ya. Ada juga. Berapa orang? Ada pulau belah sana orang tu. Tadi macam mana pulau? Pulau apa tu? Pulau Betung apa tu? Mana hari ni? Ni. Ni. Tu jalan bintang. Lah kita nak pergi mana? Tengok jalan bintang tu. Nak panah. Ush. Inilah realiti untuk memancing di tempat orang. Cuba tak tahu Mak. Stang. Balik kerja tu sampai lah. Padah nak motor lepas ni. Boleh bawa tu motor ah? Ha? Boleh bawa tu motor ah? Boleh? Jom bawa. Tu dekat situ pokok kayan tu. Oh, jangan kaki tak bawa lah. Dia tak ada teruk sangat. Time datang lah. First time. Kami nak sini parking RM1. Pakai RM1 atas lagi. Naik daripada mana? Apa Pulau Betong ke? Kita tak sanggup. Tak sanggup. Depan lagi. Kami dah lepas. Mana lagi? Oh, ni dah bukan. lepas dah. Oh, ni bukan. Ni bukan. Ni Tanjung Gemuk orang panggil. Tanjung Gemuk. Tempat orang hiking Sky Mirror. Oh. RM1 kat mana? Tak nampak pun. Ada dua cabang. Ada dua cabang. Ada cabang ke bawah tu. Oh, yang jatuh ke bawah. Atas ni kan naik atas ni. Ada cabang ke bawah tu. Masuk kebun tu. Ada pagar. Tak ada pagar. Oh bukan, nak pagar kat sini dah. Oh, pagar belakang. bawah lagi. Oh, kami dah lepas dah. Dah lepas. Ni Tanjung Gemuk. Tanjung Gemuk. Kita terlanjur Mak, tak apa Mak noh. Alah. And I ain't coming back.
Okey, Assalamualaikum. So hari ni saya dengan Mat, kami berada dekat mana Mat? Pora depan. Atas pada Pakis Singgit lah. Ada orang lah itu. Kadang nak pergi Pakis Singgit tapi terlajak, tak tahu kalau ni first time kami lah sampai sini. Okey, jom. Oh, tu ada ikan. Ha? Ui, takkan ikan gelama ambil udang seekor, pakai udang kopek ke apa? Udah hidup lah. Ui, jahat dia. Letak-letak makan lah. Balang masa dah balas ekor. Jahat dia. Kita pakai ambil 10 tengok, saiz 10. Udang hidup beli 50 ekor. Boleh lah simpan. Tapi kenapa dia lepak sana? Sana punya ikan tu, dia pun main casting tu. Batu banyak tu. Okey lah. Kalau batu banyak ambil tadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita ambil 10. Okey, ada. Ada, geng. Ada. Ada. Ikan gelamo ambil, Mat. Ikan gelamo ambil. Jimat udang kopek kita, Mat. Tengok kalau hampa tengok tu memang banyak gila. Bowling. Ya Allah. Tu Mat dalam tarik ikan. Gelama. Oh, tengah makan nasi baru dia mai. Anak-anak ikan tu. Macam mana ikan pelatok. Gerai Mat tu. Tengah makan nasi baru dia nak mai. Air pasang kau dah. Oh, gelama besar Gelama baliknya. Lama banyak ni. Oh, balin-balin 2 ekor tu Sama. Ikan apa? Tu dia. Okey ya. Ha? Tu. Lama sini elok lah. Dua. Gelama buang makan. Tarik ya. Yo, mau pisang. Pisang. Sekak mana? Tengok elok. Sini pot gelamo Ambil. Tak makan terus ya. Udah kopek. Saya main ni, Mat. Ha? 2 mata Udang. Udang banyak. Pondok usang berata. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni ikan apa ni? Tarin 2. Lama pisang. Apa ni? Oh, banyak. Dah keluar Sekak lah. Udah banyak. Kuali depan ni. Ni lantuk lah. Ni kasih dulu. Set lah banyak tu. Set lah. Tu. Lama saja. Depan ni mana gelama tak? Depan ni lah. Kilo 30 lah. Oh, ni gelama papan.
Lama biasa. Yo, dia ekor. Nah. Lama saja. Allah, lepas dah. Masih besar kot noh. Ekoknya tu. Tu kembat tu ya. Arah lucut. Kasar kau ni. Dia dekat. 3 kali tak dekat. Bolos. Bolos. Adalah ikan jenis lain sikit. Bolos. Kena pun. Oh, ni kasar ni kasar. Oh, 2 ekor. Patut lah kasar. Berat. Oh. Tak makan. Tak ada 3 ekor, 2 ekor. Kalau 3 ekor, cari rekod lah. Layan. Dia layan lah. Sedap ikan. Tak makan. Oh, ni besar. Ni lawan. Ni kasar. Ni kasar kapu ke pun. Dapat ikan taring tu. Yeay, unlock ikan apa? Gelama pisang. Yeay, dapat juga akhirnya. Tak bisa dapat lama. Tak dapat. Dia jenis dia panjang tau. Taring lah. Sekat mana? Tengok kali sekat. Dia jenis panjang. Dia jenis berkilat ikan marah. Ini koyan elok ni. Ikan tu lagi bawah. Weh. Aku ingat kerapu. Gelama hitam, tak handsome. Dia start besar. Pinggai pun makan lah. 2 ekor ni. Ada pun gelama banyak. Cukup banyak gelama ni. Kalau nak balik umpan hidup pun gelama makan. So kami kutip gelama dulu lah. Sagi kami akan main umpan hidup lah. 3 ekor kali. 2 ekor ke 3 ekor? 1 ekor. 1 ekor pun tarik besar lah. Tarik macam besar. Kena pun kena lagi. 2 ekor kena. Ada kot 2 ekor kot. 1 ekor je. Ada tapi jatuh ikan bawah. Gelama Gelama ni. Doggy goyang-goyang tinggal makan. Ada kata ada. Tinggal set makan lah. Sekarang kita kutip gelama tu. Pagi pun kita main. Ini lain pula.
Sebab sini memang serius, gelamor memang banyak. Letak makan ni. Tak ada yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil boleh kita buat umpan. Tapi sekarang tak ada kecil-kecil. Kita try buat umpan ni. Saya ni kita buat umpan tengok. Try. Okey. Mudah-mudahan ada lah gorgon ambil. Bismillah. Oh, dekat tu lah. Tak apalah. Try. Kita tengok Apollo ni. Apollo ni kalau tinggal ikan makan tak? Oh, dia makan betul lah. Tinggal pun dia makan. Oh, 2 ekor ni. Alamak. Nak ambil ha, tinggal lagi ha. Jadi sini. Gerak. Cak aku ni semayang. Okay, air pun dah start pasang. Duduk dekat lah. Coba apa lah. Oh, undang banyak atas. Pada 2 tak ada kan. Dengar sini licin mat. Ya. Allahu Akbar. Kat mana ni lah. Yang ni aku buat pendek lah. Yang dua mata ke. Aku tak tahu sangkut tak. Try lah. Dalam tu. Masih ada tali. Ambil kuas sikit. Oh. Lagi kadang aku suruh tarik, yang tarik tau. Ni, tenang. Mak, sini batu oi. Lah. Sini memang kena pakai koyan ni. Ada ikan ni. Ash, keluarlah. Sangkut putih, kita try pakai macam ni. Batu kecil. Wait. Gelamor. Ya, betul gelamor. Weh. Gelamor ni kita dah tipu ke dah? Memang kena crank ceng-cong-ceng lah. Kan memang saya betul. Jangan habis-habis. Weh, gelamor lagi. Gelamor. Ini memang gelamor banyak ah. Gelamor yang balas Kapu tak ada langsung. Pelik macam. Di sini memang tempat ada pebuk koyan weh. Ni memang ada pebuk koyan ni. Sebab apa? Nampak paip-paip banyak Lepas letak anak gelamor, lepas lempar banyak-banyak. Buat satu rok, minci nak gelamor. Paip gelamor. Kan? Tak ada asing ni. Okey gang, so sekarang pun dah pukul 6 lah. Jadi kami dengan Mat on the way balik lah. Selain pada ikan gelamor ataupun ikan kerapu, kami try juga cari ikan kerapu, ikan lain kan. Tak ada. Kami tak magic pun. Yang ada pun Apollo dengan umpan hidup je lah. Jadi nak kata
Kami sebenarnya nak pergi ke Pakis Ringgit, tapi dah terlanjak pergi ke atas tu. Selamat dah ada brother tu cakap lah, Pakis Ringgit tu dah terlepas dah. Jadi kami mancing dah kat situ. Jadi ikan yang dapat cuma lama, bolos, lama papan, lama pisau je. Jadi itu je lah.